So hari ni puasa ke-14. Kita beli lemang. Keluar raya tak? Jarang makan lemang. Okay, ni adalah perjalanan pagi mencari sarapan dan lemang. So selalu korang pagi-pagi Ahad buat apa? So biasalah, kita malas nak masak sarapan, belilah sarapan. Kejap lagi kita buat rendang. Okay, jom. So kita dah dapat lemang dengan roti canai dan teh ais. So jom kita masak rendang. Tapi saya rasa wife saya akan masak rendang sebab saya kena ajar tuition nanti. Okay, tujuan untuk hari ni. Jadi kita teruskan je vlog ni. Orang tengah tuition. Okay, ini adalah lemang. Sekarang kita nak buka lemang. Jom kita buka. So sekarang selalu beli dia dah kopak. Macam kita tahu korang kopak. Tapi hati-hati jangan termasuk sembilu. Sembilu kasih ke apa? Sembilu lemang. Nanti awak akan sakit selama beberapa hari. Selalu yang bahagian sedap yang ni, berlemoy. Ya, berlemoy. Okay, just potong je lah. Kita potong sikit lah nak tunjuk kat korang. Bukan atas paling sedap ke? Atas paling sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, berlemak, masin sikit, sedap, semua sedap. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ini adalah rendang di dalam buluh. Dimakan bersama... itu bukan rendang. This one rendang ayam. Dimakan bersama lomang. Lemang dan rendang. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya tengah tengok Kian 84 punya Airbnb. Kelakar gila. So hari ni isteri saya masak special. Nampak? Dia masak rendang ayam. Tadi pun kita ada beli lomang. Ada sayur kopis dengan sopun. So jom kita makan. Okay, jom kita makan dulu.